Bukan geng selawat je mari. Tak, geng ketung pun mari malam ni. Tengok dia tanya, dia ni kaki ketung, apa hukumnya? Jadi kalau kamu minum ketung kerana nak ubat sakit perut, halal. Tapi kalau minum ketung supaya dapat sting, dapat khayal, faham lagi? Maka hukumnya minum ketung haram ke tak? Set ketung pun mari malam ni. Aku kata. Lepas tu majlis ilmu ini sebenarnya memberi manfaat kepada banyak pihak. Betul tak? Bukan geng selawat je mari. Tak, geng ketung pun mari malam ni. Tengok dia tanya, dia ni kaki ketung, apa hukumnya? Okey, ketum ini dia buat daripada apa? Najis ke suci? Dia daun. Okey? Daun pokok. Ada tak daun dalam dunia ni najis? Tak ada. Nak najis ni anjing dan babi saja dan arak. Okey? Daun, apa daun pun dia suci. Tu yang jadi morfin, yang jadi heroin, yang jadi dia apa benda ni? Orang dia buat kokain dan sebagainya itu daripada popi yang ditanam banyak di Burma, tanam di Afghanistan, di Pakistan. Itu pun daun. Tu ganja tu. Marijuana, cannabis. Nampak? Itu pun daun. Daun itu suci. Faham? Bukan haram kita minum ketung sebab daun itu. Tapi ada alat dia. Antaranya ada hadis yang berbunyi kullu muskirin khamrun. Setiap air yang mendatangkan khayal bila minum, maka hukumnya adalah air. Jadi kalau kamu minum ketung, apa tujuan? Tujuannya pasal saya sakit perut. Saya jumpa pakar perubatan, dia kata penyakit perut awak ni, awak cari daun ketung, rebus, letak garam dia secukup rasa sampai pekat, minum airnya tapis, maka boleh hilang sakit perut. Kita buat, kita minum, halal. Kenapa? Kerana berubat Nabi suruh. Tadawau, berubatlah kamu kalau ada masalah sakit. Wala tatadawau bi harami, tapi jangan berubat cara yang haram lah. Okey? Jadi kalau kamu minum ketung kerana nak ubat sakit perut, halal. Tapi kalau minum ketung supaya dapat sting, dapat khayal, faham lagi? Maka hukumnya kullu muskirin khamrun, sama macam minum arak, wa kullu khamrin haram, hukumnya haram. Masing-masing tahu niat yang sebenarnya. Okey? Macam obat batuk. Obat batuk dia ada alkohol. Faham? Sebab tu dia haram. Tetapi kalau kita minum kerana tidak ada ubat yang lain untuk menghilangkan batuk kita, maka dia jadi darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Walaupun obat batuk mengandungi alkohol, tapi oleh kerana darurah, tidak ada ubat yang sepertinya lagi, kita terpaksa minum obat batuk. Ad-darurah tubihul mahzurah. Kaedah kita, dia menghalalkan benda yang asalnya haram. Tapi bila darurah obat batuk, ad-darurah tu tuqaddaru biqadariha, mesti mengikut dos tertentu. Batulah kalau kita minum dos tertentu sesudu teh selepas makan obat batuk, hukumnya halal. Tapi anak dara kita minum haram. Kerana dia minum tidak batuk pun, dia minum sesudu gulai kawah. Faham? Faham lagi? Sebotol pun dalam mangkuk gitu. Faham? Itu untuk dapatkan khayal, maka dia minum obat batuk haram seperti minum arak. Jelas?